Ni nak beritahu, ada cerita sikit pasal feri. Sejarah feri yang ada kat Pulau Pinang. Start daripada dulu, asal punya time sampai lah ni. Dalam video ni nanti ada satu pakcik. हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं। ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना भूली बिसरी यादें मेरे हंसते गाते बचपन की। रात बिरात चली जाती है नींद चुराने नैनन की। अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए हो। जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना। setahun sudah berlalu, Februari muncul kembali dengan kehangatan semalam. Tanpa ku sedari, batik mawar merah, ku tulis sekuntum puisi. Tapi sayang, pada siapa kan ku beri? Tapi sayang, pada siapa? Tak ada lebih kurang macam ni. Mereka kata feri yang first punya, mereka start daripada tahun 1894. Kalau kira daripada lah ni, tahun 2025, dua ada 131 tahun dah feri ni dua ada kat Tanjung dan Bagan. Feri ni yang asal yang dulu mereka kata ada tu Cina nama Kuah Bengki baga. Sekali dengan Cina ni punya adik-beradik. Mereka ni ya yang urus feri ni semua yang asal punya. Yang mereka kata feri punya sepi yang first punya kat Pulau Pinang. 30 tahun lah feri Kuah Bengki ni duk ulang alik dari Tanjung ke Seberang Perai. Okey, lepas tu pada tahun 1924, feri ni dia kata Penang Port Authority atau Lembaga Pelabuhan Pulau Pinang sudah take over ini feri punya servis daripada company Cina Kuah Bengki baga. Bila sudah 5 tahun Penang Port Authority ni sudah running ni feri punya servis, depa kata Penang Port Authority ni depa sudah tambah 2 biji feri lagi nama feri Kulim dan feri Tanjung pada tahun 1929. Lepas 9 tahun feri Kulim dan feri Tanjung ni depa duk running, depa kata pada tahun 1938, Penang Port Authority ni depa sudah tambah satu lagi feri nama feri Bagan. Ni pakcik nak beritahu dulu feri ni dah ada kat Bagan, kat JT lama. Pakcik punya bapak dah beritahu JT lama ni mereka guna sudah lama. Lepas Perang Dunia Kedua baru mereka pindah feri ni pergi duduk kat Malaysia Pier.
Okey, masa Perang Dunia Kedua punya time, mereka kata tentera Jepun suruh attack kawasan JT lama. Habis semua feri Kulin dan feri Tanjung ni tenggelam habis dalam laut. Lepas tu feri Bagan pula mereka kata tentera Jepun suruh balas bawa lari feri Bagan ni pergi Sumatera. Baru betul. Time tu dalam tahun 1941. Lepas tu bila Perang Dunia Kedua ni suruh habis, mereka kata feri Bagan ni orang putih suruh pergi Sumatera. Ambil bawa balik feri Bagan ni main letak kat JT Mitchell Pier. Time tu mereka kata dalam tahun 1946. Ni pakcik nak beritahu dulu lepas Perang Dunia Kedua, feri mereka tak boh kat JT lama dah. Pasal mereka suruh buat JT baru nama Mitchell Pier. Okey, lepas mereka bina JT Mitchell Pier dalam tahun 1946, semua feri punya servis mereka kata diuruskan oleh Penang Harbour Board, PHB, under orang putih punya management. Lepas dah 10 tahun mereka guna Mitchell Pier, baru Penang Port Commission, PPC, atau Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP, mereka tubuh pada tahun 1956. Lepas tu bila Malaya sudah merdeka pada tahun 1957, time tu Penang Port Commission, PPC, mereka sudah tambah lagi satu feri nama feri Pulau Pinang. Feri Pulau Pinang ni mereka kata boleh bawa orang sekali dengan kenderaan berat, apakah lori apa semua boleh muat sekali buatan feri. Pakcik nak beritahu. Rupanya ramai lagi tak tahu feri Penang sekarang dah moden, cantik macam ni, ada aircon dan dah tak pakai feri yang lama. Ini the best experience bawa anak naik feri dekat Pulau Pinang dan jalan-jalan tanpa kereta. Best way, jimat bajet, tak payah fikir parking dan tak payah fikir driver plate P. Yang tak tahu macam mana, ini caranya kita orang ajar. Korang boleh naik train ataupun parking dekat Penang Central. Bangunan ni dah memang integrated dengan jetty ataupun nama betul dia Pangkalan Sultan Abdul Halim. Dan dekat sinilah korang akan naik feri ke Penang. Payment untuk tiket tak payah risau sebab semua jenis payment diambil. Tak syenggu, kad bank, kad kredit, semua ada. Ada pula seorang just RM2 je. So tap je kad ataupun QR dan korang akan masuk ke waiting area. Ini kemas dan sejuk. Ada aircon, ada kipas. Tapi korang takkan tunggu lama. Feri dia setengah jam sekali, kecuali kalau peak hour 20 minit sekali. Sekarang dah tak ada feri untuk kereta, tapi ada tempat untuk motor dengan juga pedestrian dekat dalam. Memang selesa untuk perjalanan selama 10 minit. Siap ada tandas lagi, cuma korang kena awal lah kalau nak seat kosong. Bila dah sampai, korang akan turun dekat Pangkalan Raja Tun Uda. Ni betul-betul dekat Georgetown, senang je nak pergi mana-mana. Stesen bas pun ada, tapi kalau setakat nak pergi Georgetown, jalan kaki pun dah boleh. Kalau naik feri kena masuk ikut JT. Kalau ramai kawan masuklah ikut jambatan. Cuba hidung mancung, bukan semua pelancong. Combi anak Tanjung, anak mami. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menemukan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta dan bawa